Oh, pesing dia tu. Oh, pesing dia tu. Apa ni? Apa lagi? Mantap ya. Aduh. Bye bye. Bye bye. Lucu. Dekat sikit ya water aku. The next day. Makan ikan. Makan ikan. Apa? Tahu berat apa ke mama. Rasmi tu kena apa? Mama. Buat berat ni macam mama. Apa? Apa kali kedua? Tengok dia makan apa guys. Dia makan ikan. Ikan apa orang panggil? Ikan seludu. Ikan seludu. Luo. Ikan ni hari tu dia tutuh dah, putus kan? Putih tengkok tu. Ha. Makan pula. Hari ni dia kena. Nak buah dagu. Duduk cari habis bawah tu. Alah, comelnya papa. Naikkan. Tu dia. Itu macam. Suruh naik. Tu tak naik tau. Tu heret. Saya baik tak julang ni. Mari kita tengok ikan apa dia makan. Oh, ikan badan dia boleh bengkok-bengkok. Oh, hey. Orang panggil ikan apa ni? Orang datang dah dia panggil dah. Oh dia, ha. Ni orang panggil ikan cik. Ni ikan tambang katam ni apa panggil. Ikan ni orang duk buat masak cabai ni ikan ni. Dia makan. Mantap. Tengok penju tengok ni. Tak boleh tu tengok. Uish. Buat insang dia tu. Pelik kan. Ujung tak mati. Wih, mata dia. Dah kan dia. Mama ni confirm tuang ni. 1 2 3. Alright. Oh ni. Kalau orang buat Ah. macam orang pakai topeng.
Caplong dah. Okay, release eh. Tu. Nak buat tu. Nak buat. Mana? No. Oh, dia dah ni nak takak nak wan. Nak dia duduk tahu nah. Pergi kat nak lek. Abang kat bini yang orang makan tu ah. Abang dia nak bunyi langkok kat. Oh, lari. Lari pi. Nak naik lek tu. Ada ye ngomong. Ada mama dah. Pasal libah ni. Naik buih mak. Oi. Oh. Anak Harun sungguh. Cengeh. The next day. Papa. Asyik kena papa aja. Semua dekat bawah dagu. Mana mama ni? Mana? Tak ada nak dekat gambar.